Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Okey, kita di sini ada 125 orang partisipan. Okey, yang mana-mana belum kawan-kawan yang belum masuk tu PM cepat sebab kita nak mula kelas dengan tepat pukul 9 malam. Jadi pastikan kawan-kawan anda dah masuk sebab 5 malam ni sangat-sangat best. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qara bisrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa alhamdulillah. Okay, salam kenal dari saya MC anda pada hari ini untuk kelas hari ini. Saya dikenali oleh diberi nama Nohira Syahidah binti atau dikenali dengan CBMC Datuk Terengganu lah. Saya asal dari Terengganu. Okay, salam kenal semua. Okay, siapa sini dari Terengganu? Boleh tag anda daripada mana? Kita sama-sama berkenalan. Yang pernah jumpa saya say hi sikit. Yang belum jumpa pun kita sama-sama boleh jumpa kat Zoom, betul tak? Okay, hi Kelly. Terima kasih yang bagi respon. Okay, malam ni sebelum tu saya perkenalkan lagi sikit lah yang belum mengenali saya. Saya join Forever ni dah lama, start daripada 2014 dan sampai sekarang 2025, Alhamdulillah. Disebabkan saya dulu pun tak berapa sihat lah, dikenakan dulu bekerja. Bila kita kerja tak sihat, jadi menyebabkan kita terpaksa berhenti kerja lah kan, jadi suruh rumah sebelum masa. Tapi sebab kita mungkin dalam diri kita ni minat untuk memberi, jadi kita mencarilah. Bila kita sakit kita mencari, Alhamdulillah masa saya mencari tu saya terjumpa dengan bisnes kita, bisnes aloe vera ni. Jadi bila saya guna, masa tu saya ada masalah kesihatan lah, usus lah. Bila saya guna, Alhamdulillah Allah bagi kesembuhan. Walaupun saya sebenarnya tak ada orang kata tak kenal, tak tahu langsung pasal bisnes. Tapi sebabkan kita guna, jadi bila orang tengok kita, dulu kalau tengok muka saya dulu lah, kawan-kawan cakap muka saya sangat gelap. Jadi sangat gelap. Jadi sebab apa? Sebab kita ada masalah pembuangan. Jadi dia akan automatik kulit kita akan jadi gelap. Jadi bila dah kita guna, kita okey, Alhamdulillah. Orang tanya kita, masa tu start lah sebab saya bila berhenti kerja, saya buka kelas Quran kat rumah. Saya jadi, masa tu dah ada impian untuk jadi token sendiri, macam bos sendiri lah. Buka rumah, kat rumah, buka kelas mengaji. Alhamdulillah, masa orang mengaji tu orang tanya, Ustazah makan apa? Masa tu lah kita berkongsi. Sebab apa? Sabda Nabi SAW, balilu ani walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Jadi, masa tu saya start kongsi kan macam mana kita guna produk ni. Jadi kita tengok orang pun jadi macam seronok sebab kita testimoni sendiri, betul tak? Jadi dia orang pun macam nak cuba. Masa tu saya pun tak ada ilmu juga sebab kita guna atas nasihat seorang doktor lah masa tu. Alhamdulillah bertemu dengan Dr. Rohedah ni, dia bagi saya info macam mana cara guna yang betul. Sebenarnya suplemen adalah pemakanan yang membantu sel kita. Jadi dulu memang kita tahu, betul tak? Tadi bila kita guna dengan ilmu, Alhamdulillah dah sembuh, kita berkongsi dengan orang lain pula, yang kata berlakulah bisnes itu. Di situ ada bisnes dan kita sangat bersyukur. Dalam sistem BOI ni pun kita ada kata dah tersedia. Ada mentor yang ajar kita semua. Dah orang kata dah masuk dah 11 tahun saya dengan Business Forever ni. Alhamdulillah tak sangka lah kita boleh sampai 16 buah negara secara percuma dengan Forever. Alhamdulillah, subhanallah. Allah atur comel hidup kita. Jadi untuk anda di luar sana, insyaAllah saya doakan juga anda bersemangatlah. Macam malam ni kita dah ada disediakan kelas ilmu untuk kita catik lah. Catik apa yang kita akan disampaikan oleh bukan sebarang orang lah yang akan disampaikan. Speaker kita yang cukup hebat akan share kepada kita malam ni. Sebelum kita start kelas kita ni, saya nak bagi beberapa orang kata peringatan lah sebelum kelas kita bermula. Yang pertama, sebelum anda orang kata yang nak on video tu, pastikan berpakaian sopan, duduk dengan elok, dan kita mesti ada buku, buku dan pen untuk kita catat. Untuk catat apa saja ilmu yang kita dapat malam ni supaya kita ingat untuk kita kongsi dengan orang lain pula. Jadi dan seterusnya pastikan anda sentiasa mute supaya tak mengganggu speaker kita lah. Okay. Dah bersedia semua untuk kita dengar ilmu malam ni? Type sedia ke belum sedia? Mesti dah bersedia, betul tak? Sebab kita nak dengar ilmu best malam ni, betul tak? Supaya kita boleh share dengan orang. Sebelum tu, saya nak perkenalkan speaker kita malam ni. Beliau ialah Campbell Choi, MD Campbell Choi, degree holder dalam teknologi persekitaran dari USM Pulau Pinang. Pernah memegang jawatan QA Engineer di Kilang Elektronik Antarabangsa, tapi hanya 2 tahun saja. Masa tu kita berlaku Malaysia ekonomi, ramai orang yang diberhentikan kerja termasuk beliau.
Dan masa tu beliau juga ada menghidapi penyakit kulit yang kronik, terpaksa guna antibiotik dan ubat. Kalau tak guna ubat dia akan jadi makin menebok. Jadi terpaksa on ubat lah dan antibiotik. Tapi dalam bidang bisnes juga beliau ni kosong, tak ada berlangsung. Dan dia berjaya hari ni bila berjumpa dengan bisnes Forever Living, dia guna produk dan dia ada dari testimoni sendiri, dan dia juga 100% ambil ilmu daripada sistem BOI yang ada hari ini. Alhamdulillah, pencapaian beliau sangat-sangat hebat. Beliau berjaya untung 1 juta dalam BOI, dan ikan bersih hanya 5 tahun saja dah dapat 1 juta. Dan beliau sekarang duduk dalam Forever dah 15 tahun. Sangat luaslah pengalaman beliau. Dan beliau sangat yakin dengan sistem BOI, dan rakan beliau dah hampir 6,000 orang. Juga memegang rekod 11 kali Eagle Manager. Bukan mudah tapi tak payah kalau kita buat, betul tak? Dan juga salah seorang daripada successful people in Malaysia. Subhanallah. Daripada orang yang ada masalah, dibuang kerja, tapi beliau yakin dan sangat percaya, hari ini dia dah berjaya. Jadi pastikan anda dengar betul-betul ilmu ni daripada beliau. Jangan skip ataupun pergi kat lain ke, duduk sekejap dengar betul-betul supaya kita dapat sepenuhnya. Okey, tanpa membuang masa, saya persilakan MDM Bel. Silakan Bel. Halo semua, boleh dengar suara bell tak? Kalau boleh, cuba bagi satu dalam chat room. Okay, so thank you dulu kepada kita punya MC Comel, Shida, CBM Shida daripada Ganu. Best kan? So beliau juga merupakan testimoni yang sangat powerful tau kat Forever ni. Okay, so selamat pagi semua ya. Semua boleh dengar dengan terang kan? Cerah kan? Okay, so malam ni I nak tanya dulu kan, siapa di sini yang joy kan? Memang ada masalah gout punya. Bagi saya dua. Anda sendiri ada masalah gout ataupun family yang ada masalah gout, bagi saya dua. Charles memang ada, okay? Galaxy. Johnny pun ada. Okay, lagi Moshidi. Oh, ramai juga Family ada ataupun sendiri ada. Okay, boleh. So malam ni Bel punya tanggungjawab adalah bagi pencerahan kenapa kita ada masalah gout, dan kita nak tahu macam mana kita nak mencegah. Okay, ataupun ada orang family keturunan yang ada masalah gout pun sangat risau kan, sendiri pun nanti kena gout juga, takut kan. Ada tak yang macam ni? Ada kan? Ada tak kat sini, okay, yang memang rasa ada satu niat kan, walaupun sendiri tak ada gout, tak ada family yang ada gout kan, tetapi ada satu niat, you rasa nak tolong lebih ramai orang. Okay, bagi saya tiga dalam chat room. Nak belajar ilmu malam ni supaya sendiri ada satu ilmu, lepas tu kita boleh bantu orang lain juga. Ada. Ramai kan? So memang I nak ucapkan tahniah sebab kita punya mission dalam Forever memang selalu kita sebutkan kita nak help more people, betul tak? Kan? So that's why kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak bantu kawan-kawan di luar sana? Kan? So that's why hari ini Bel harapkan anda semua boleh kosongkan minda, okey, lapangkan dada, okey, supaya kita boleh belajar sehabis baik. Okey, supaya boleh bantu lagi ramai orang. Okey, sudah bersedia kan? Okey, malam ni kita akan topik kita memang sangat padat tau. So that's why Bel akan cakap agak laju. So kalau anda tak clear ataupun anda nak dengar semula, okey, anda boleh pergi YouTube nanti, boleh dengar balik recording kita. Okey ke? Okey. Okey kan? So apa yang kita nak share malam ni kan? Okey, Bel akan share apa kaitan antara tiga perkataan ini. Kadang-kadang kan kita akan confuse kan, berkaitan pasal asid urik, gout dengan purine. Ada tak yang tak pernah dengar ini tiga perkataan? Ada tak? Apa nama YouTube? Nanti you boleh dapatkan daripada upline anda. Okay? So, tiga perkataan ini mungkin kadang-kadang orang tak pernah dengar lagi, betul tak? Okay, so kita malam ni akan tahu apanya asid urik, gout dan juga purine. Okay, lepas tu kita nak tahu sebenarnya purine dari mana-mana. Okay, yang ketiga, makanan yang tinggi purine. Ini yang boleh buat kita jadi gout lah. Okay, dari mana, makanan mana yang kita kena cegah ataupun kita kena kurangkan supaya kita punya masalah gout kita boleh hilang ataupun kurangkan. Okay, lepas tu apa caranya kita untuk cegah dan kurangkan masalah gout, sakit gout ni. Okay, semua dah ready? Kalau dah ready, tekan OK. Okay,
Sediakan buku nota tau. Okay. Sangat simple. Sebab I punya slide memang tak banyak tulisan. Okay. So kita nak tengok kan. Purine adalah dari mana. Bila you tengok gambar raja ni, you sudah boleh agak. Purine ni, dia datang daripada dua tempat tau. Okay. Yang pertama adalah datang daripada makanan. Okay. So bila kita ambil makanan yang sangat tinggi purine, apa akan berlaku? Okay. You ingat dulu makanan tinggi purine. So, apa pemakanan tu? So, sebelum tu kita tengok dulu kan. Bila kita sebut makanan, dalam makanan dia ada banyak ini benda. Panggil apa? Sel. Setiap jasad dalam dunia ni, kita dibina daripada sel, betul tak? Kan? So, dalam kita punya sel, kalau kita letak dalam kanta maca, ataupun kita dulu masa belajar kan, kat sekolah kan, benar kan? Kita tengok gambar raja ini, betul tak? Dalam sel kita, kita pecahkan, ada satu benda kita panggil nukleus. Kan? Dalam nukleus, dia ada satu benda yang bentuk X punya macam ini, nampak tak? So, ini dalam dia ada kromosom. Dalam kromosom ni, dia ada apa tau? Dia ada DNA. So kadang-kadang kita tak tahu apa benda tu nukleus, kromosom kan? Tak apa. You fikir je, okay? Manusia memang kita ada DNA sendiri. Betul tak? Okay. Ini DNA dalam ini DNA, kita tengok dalam DNA kan. Kalau kita pecahkan DNA tu, dia terdiri daripada 4 benda. Okay, iaitu A, T, C, G. So 4 benda ni kan, tak payah hafal ini perkataan memang tak payah hafal. Okay. Benda ni antara dua benda dalam DNA kita, adenine dan juga guanine ini dua adalah purine. So separuh daripada DNA kita sudah terdiri daripada purine. Boleh faham tak? Okay. So maknanya apa? Bila anda makan makanan yang dia memang ada banyak sel, kan, makanan yang banyak sangat sel, maka dia ada banyak nukleus, betul tak? So, bila dia ada banyak nukleus, maknanya dia ada banyak sangat DNA kat dalam. Betul tak? So, bila DNA sangat tinggi, purine dia sangat tinggi. Okay? Sampai sini semua okay lagi tak? Kalau okay, type okay. So, maknanya bila you makan makanan yang banyak sangat sel, dia punya purine sangat tinggi. Okay. So, makanan yang banyak sel ni, dia ada banyak purine. So, apa makanan yang banyak sel? Kita kena tahu. Makanan yang banyak sel ni apa benda Blur tu perkataan kan? Tak apa. Okay. So, you tengok kan, ini adalah satu jadual perjalanan. Bila kita makan kan, makanan yang ada purine, so, apa berlaku? Badan kita akan mencernakan itu makanan. Bila kita cernakan makanan tu kan, dia akan jadi apa? Dia pecahkan makanan tu jadi asid amino. Baru kita punya badan boleh serap, betul tak? Boleh guna asid amino tu. Okay, lepas tu dia akan hasilkan asid urik. Ini adalah hasil sampingan bila kita mencernakan purine. Okay, asid urik ini adalah satu pembuangan. Dia adalah hasil sambungan. Dia ialah dia patut dibuang keluar daripada badan kita. So dia akan pergi mana? Dia akan pergi ke buah pinggang kita untuk disingkirkan. Bila kita minum air kosong, dia bercantum dengan asid urik ni dan dia akan keluar daripada badan kita sebagai urine, sebagai kencing. Nampak tak? So, ini adalah satu perjalanan metabolisme yang normal. Kalau kita punya badan sihat, memang ini asid urik dia boleh keluar tau daripada badan kita. Sampai sini okey tak? Kalau okey, bagi saya satu. Ini metabolisme yang normal. Maknanya, kalau anda pergi buat ujian darah, you punya uric acid ada tinggi masih lagi normal kan? Bila bacaan normal, maknanya you punya badan masih lagi boleh buang keluar asid urik ni. So, you kena ucapkan tahniah kepada buah pinggang sendiri sebab badan you boleh singkirkan asid urik ini. Semua okey okey. So, apa berlaku? Kalau anda makan makanan yang terlalu tinggi purine, banyak sangat sel punya makanan tadi, tinggi purine. So apa berlaku? Asid urik akan jadi banyak, betul? Dia hasilkan banyak. Ini pembuangan dalam pembuangan ni hasil sampingan dia jadi banyak. So patutnya buah pinggang kita singkirkan, betul tak? Tetapi kalau untuk sesetengah orang, buah pinggang dia sudah
kurang berfungsi dengan bagus, okay, ataupun semakin lemah punya orang. Macam ada orang yang ada masalah buah pinggang kan. Dia punya buah pinggang sudah tak cantik, sudah ada batu, betul tak? So maknanya dia punya penyingkiran asid urik ini akan jadi kurang. Betul tak? Dia tak boleh singkirkan asid urik ini. So, apa berlaku? Kalau badan dia tak boleh singkirkan asid urik. Okay? Ini benda akan berlaku. So, ini asid urik, dia akan mengalir balik ke mana? Masuk balik ke darah. Sepatutnya dia pergi buah pinggang kan. Tetapi, kalau buah pinggang sudah tak cantik, sudah tak molek, tak boleh nak buang, dia akan balik ke darah. Okay? So, bila dia balik ke darah, kalau you tengok kita punya peredaran darah kan, jantung kita yang pump darah, betul tak? Kan? Dia pump darah. So, tempat mana yang peredaran darah paling slow punya? Adalah tempat yang paling jauh daripada kita punya jantung. Mana? Di mana? Iaitu jari tangan kita dan juga kat sendi-sendi kaki kita. That's why apa berlaku? Bila peredaran darah dia akan jadi pergi ke jari kita, kat sendi-sendi kita kan. So apa berlaku? Ini uric acid acid uric ni dia akan berlaku crystallization. Can you imagine kan? You punya jari macam ini. Dia ada banyak itu sendi, betul tak? Dia boleh lencong-lencong macam ni kan. So bila kita punya darah jalan dia ada tempat sendi kita kat sini kan, lencong sini itu acid uric dia akan berhenti kat kita punya sendi, jari-jari ni. So apa berlaku? Dia akan mula crystallize. Dia crystallize kat jari kita. So bila dia crystallize, pengkat-pengkat mula berlaku kat sendi. So you akan rasa, kenapa sendi saya macam kadang-kadang tak syok macam keras macam tu. Macam sakit, berdenyut-denyut punya. Ada orang yang pernah rasa. Kalau ada bagi saya dua. So bila you berasa macam tu, cepat pergi test darah. Kemungkinan you sudah ada asid urik yang terlalu tinggi dalam darah you. So bila berlaku macam ini, dia sudah mula jadi gout, sakit gout. Orang kata pengkat-pengkat kat sendi. Okay, you tengok ini gambar aja. Okay, asid urik ini kan, dia memang bentuk tajam tau. Bila dia masuk dalam darah kita, dia akan jadi susah nak berjalan kat kita punya darah, betul tak? Terutamanya kat tempat lencong ni. Lengan-lengan kita yang boleh bengkak sini. Bengkok punya tempat ni. So dia tak boleh nak jalan. Dia akan stay kat kita punya sendi. So apa berlaku? Dia akan mula crystallize. Kat kita punya jari ataupun kat tangan kita kan. Inilah tempat berlakunya orang cakap, you sudah ada gout. Nampak bengkak. Pernah tengok orang macam ni tak? Memang sangat sakit dia. Sebab kalau kita bersalin kan, tahap 13. Sakit gout ni, tahap 10 tau. Sakit dia, level tahap sakit ni memang sangat teruk. Dan kalau kita bersalin anak, sakit mungkin 10 jam, 20 jam kita nak lahir baby sudah settle kan. Tapi ini sakit gout punya orang, dia memang boleh sampai berminggu punya. Memang sangat seksa. Yang pernah rasa tu memang tahulah. Memang sakit, okay? Sebab apa? Sebab ini kristal, you tengok dia tajam. Dia duduk kat kita punya sendi ni kan. Ada kita punya otot-otot kita kat sini kan. So dia akan cucuk tau. Cucuk kita punya otot. So itu yang menyebabkan you rasa sakit. Dia sudah jadi keradangan kat tempat ni. Okay? Faham Okay. So ini adalah tempat pertama. Purine tadi tataran dari mana? Daripada makanan kita. Okay. Yang tinggi purine punya makanan. Okay. Tempat yang kedua, purine dari mana? Selain dari makanan, sebenarnya purine dia juga boleh datang daripada hasil daripada badan kita sendiri. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Purine hasil daripada badan kita sendiri. Okay, dari mana dia hasil? Okay, apabila badan kita membina sel, termasuk badan kita nak membina DNA kan? Apabila dia membina sel, badan kita akan keluarkan asid urik. Okay, dan juga bila kita metabolisme, termasuk semasa kita nak membina tisu, sel, semua ni kan, dia akan hasilkan purine. Okay, so kalau badan kita sehat, dia boleh disingkirkan dengan normal. Tetapi
Kalau badan you macam tadi saya cakap, air minum tak cukup, buang pinggang pun ada masalah. So apa berlaku? Uric acid akan tinggi dalam kita punya badan. Okay? So that's why dia akan lama-lama akan jadi gout juga. Okay? So boleh faham dua tempat datang. Satu dari makanan, yang kedua hasil daripada badan kita. Ada orang dia hasil banyak, ada orang dia kurang. Dia bergantung kepada orang. Okay? So conclusion dia adalah kesimpulan badan kita sebenarnya 1/3 punya persen punya acid uric hasil daripada apa yang kita makan. Okay? 2/3 hasil daripada badan kita. Nampak tak? Okay? So that's why bukan saja you kena jaga daripada segi pemakanan, tetapi badan kita pun akan keluarkan purine yang tinggi. That's why kita kena buat apa? Kita kena make sure badan kita boleh singkirkan ini acid uric. Nampak tak? Dia sepatutnya akan kencing keluar, sayonara punya. Tapi, jika kalau you makan purine, makanan purine yang terlalu tinggi, lebih daripada yang disingkirkan. Badan you tak dapat nak singkir, ataupun badan you sendiri bina terlalu banyak purine. Okay? Ataupun you punya badan nak singkirkan semakin lemah. Buah pinggang you semakin lemah, hati you semakin lemah, then you punya badan dia sudah jadi apa? Susah nak singkirkan acid uric. Dia kumpul-kumpul semua dalam darah you. So itu lama-lama dia jadi gout. Sampai sini boleh faham tak? Kalau boleh faham, bagi saya satu. Yang sudah blur-blur punya nanti boleh dengar balik recording okay? So that's why sangat penting. Pertama, kita kena jaga kesihatan buah pinggang. Ingat tak? Kan? Supaya badan kita boleh singkirkan acid uric. Yang kedua, benda yang sangat penting organ yang membantu singkirkan acid uric, dia berkait rapat sangat dengan kesihatan hati. Itu sebab kalau you jumpa ada orang yang ada masalah sakit hati. Bukan sakit hati sini bukan suami kita buat kita sakit hati itu tau. Bukan. Ini hati adalah kita punya hati kat bawah tulang rusuk kita tu Okay. Kalau you ada jumpa orang yang sakit hati, masalah hati, contohnya keradangan hati, kanser hati, hati keras punya, organ hati kita sudah tak sihat. Masa you pergi buat blood test, you nampak, you punya hati sudah tak cantik. Biasanya orang yang masalah hati, dia memang ada kait rapat. Mungkin dia pun akan senang dapat sakit gout juga. Siapa ada masalah hati dan juga ada gout punya, ada tak? Cuba bagi saya dua. Buat survey sikit kan. You ada masalah hati, lepas tu memang you ada sakit gout punya, ada tak? Kalau ada, bagi dua dalam chat room. Okay? So nanti kita tengok apa yang membolehkan hati kita jadi sihat. Okay? So, apa makanan yang tinggi purine? So, you fikir kan, selalu orang cakap, doktor selalu cakap, ataupun you pergi hospital kan, hospital ada bagi satu flyers kan, dia tulis, kalau you ada sakit gout, kena mengurangkan makanan apa. Siapa pernah tengok itu flyers punya? Kalau you masih ingat apa makanan yang boleh makan, kalau you ada gout, cuba type dalam chat room. Cuba type. Saya nak tengok, ada orang type seafood kan. Lagi? Jangan takut salah, tak ada salah punya. Kita belajar kan, sama-sama belajar. Seafood, daging merah. Lagi, sos kicap, cendawan, kekacang, tepung kandung, gula, kacang, banyak seafood. Lagi, ikan bilis, lagi sardin ikan, daging, kacang, tomato, seafood, kacang, bergaram, tepung, organ dalaman. Wow, bagus you guys ni. Telur, terung. Makanan dari tepung pun ada kicap. Baguslah you guys ni. Okay. So, banyak yang betul tau. Okay. So, kita tengok apa makanan. Okay. So, first memang inilah jahanam betul. Siapa memang suka makan makanan organ dalaman punya? Cuba bagi saya satu. Saya pun sangat suka. Bel pun sangat suka makanan organ dalaman tau. Kan? Itu hati lembu kan? Apa lagi? Lidah lah. Mana lagi? Perut lah. Macam-macam betul tak? Lepas tu ada tak geng yang suka makan ikan punya telur ataupun sotong punya telur? Ataupun ketam punya telur ataupun udang punya telur ada. Ini memang sangat tinggi.
So you tengok kan kenapa tinggi, you tengok ikan punya telur ni. Kan tadi kita cakap kan sel kan. Sel tinggi dia akan purine tinggi kan. So senang saja. Macam mana kita nak bezakan makanan yang tinggi sel. Satu tips nak belajar tak? Okay. Kalau you makan itu macam ini ini ialah apa? Hati lembu punya hati. Siapa pernah makan lembu hati ni? Bagi saya satu. Telur ikan. Okay. Pernah makan kan? Telur ini hati lembu. Bila you makan itu hati lembu, you makan, you gigit saja kan? Apa you rasa? Apa structure? Apa structure dia? Hati ayam pun sama. Okay. Apa structure? Lembut. Lagi, dia macam fen-fen je semua. Sebuk-sebuk macam itu. Betul tak? Bagi apa sebuk-sebuk biji-biji? Berpasir. Betul. So, bila you makan benda makanan yang bila you masuk mulut, you gigit, dia macam berpasir. Macam daging, macam ini hati lembu punya. Dia sangat tinggi sel. Itu sangat tinggi sel. That's why dia punya purine sangat-sangat tinggi. Faham tak? Macam telur ikan kan, you makan je dia berpasir kan, macam sebuk-sebuk macam tu. Dia sangat tinggi. Macam you imagine, satu telur, satu sel. Banyak sangat telur dalam sini, berapa banyak sel. Sama juga dengan ketam. Dengan udang punya kepala pun sama. So sebenarnya kan, organ dalaman ini adalah termasuk udang punya kepala. So sebenarnya udang kan, dia punya purine tak tinggi pun. Dia punya daging tak tinggi. Udang boleh makan. Kalau you jenis orang yang sakit gout, you kena elakkan udang punya kepala. Faham tak? Ramai orang dia takut makan udang sebab dia ada gout. Tapi sebenarnya dia punya purine tinggi di kepala dia. So kalau you gout punya orang, masa you masak sup-sup ataupun masa you masak udang, you kena buang kepala dulu sebelum you masak. Boleh faham tak? Okay? Lepas tu ketam pun sama lah. Boleh faham So macam kalau anda suka makan sardin sardin kan bila you makan kan dia punya daging isi sardin tu macam sebuk kan. Macam sebuk macam tu kan. Itu sardin memang sangat tinggi. Purine dia tinggi juga. Okay. Udang, tuna. Tuna sebenarnya dia tinggi jugalah sebab dia macam sebuk-sebuk juga kan. Okay. So udang punya purine dia tak tinggi. Tak tinggi sangat. Boleh makan. Okay. Lobster pun sama. Lobster punya purine sangat rendah. So masih lagi boleh makan. Okay. Yang kedua adalah ke kacang. Tadi memang ramai yang sebut kacang lah. So memang dalam kacang memang kita tahu kan memang dia sangat tinggi lah itu purine. Dia tinggi ke mana? Kat ini. Hypocotyle. Yang ni. Tempat yang tinggi purine. So that's why bila you makan kacang memang sakit gout punya. Okay. Tapi yang kita punya Forever Light kalau anda pernah minum Forever Light, ramai orang tanya, kita punya Forever Light daripada susu soya, boleh ke orang gout minum? Jawapannya boleh. Sebab ini kita punya Forever Light susu dia sudah buang ini kulit dia. Okay, dia sudah buang itu tinggi purine punya tempat. So that's why orang yang sakit gout memang boleh makan susu Forever Light. Okay, so lepas tu ramai orang tanya saya, sayur tinggi tak purine? Orang yang sakit gout boleh makan sayur tak? Macam vegetarian boleh makan tak? Ramai orang yang vegetarian, bila dia makan sesetengah sayur, macam kubis, brokoli, kan? Dia sakit tau. Dia biar sendi jadi sakit. Ada tak yang pernah rasa? Kalau ada, cuba bagi saya satu. Semua kacang memang tinggi purine. Okay? Ada tak yang pernah rasa makan sayur? Dia jadi sakit sendi. Okay? Sebenarnya sayur punya purine, dia sangat-sangat rendah. Dia rendah sehingga dia tak akan mungkin buat you jadi sakit gout. Tetapi kenapa orang dia makan sayur ini sesetengah, dia jadi sakit? Sebab dalam sayur dia ada asid oksalik. Asid oksalik ni dia boleh menyebabkan kita ada masalah arthritis. Dia akan mungkin jadi macam allergic sensitif. Dia jadi keradangan kat sendi. Sebenarnya ialah asid oksalik yang buat kita. So bukan sebab dia tinggi purine. Okay, bukan gout. Boleh faham tak? Okay. So makanan yang ketiga tinggi adalah apa? Adalah sup tulang. Siapa memang suka makan sup tulang punya? Oh, memang sedap kan? Sampai ambil straw pergi hisap, betul tak?
Itu sup tulang, sup kambing, betul tak? Mesti letak tulang besar-besar. So dalam sup tulang, bila kita masak sup kan, ui, apa yang akan terapung atas sup tu? You akan nampak macam benda yang macam pekat-pekat, putih-putih tu kan. Itu adalah purin. Semua adalah sel-sel yang keluar daripada sumsum tulang kita. So bila you masak lama-lama 2 jam, 3 jam kan, itu sumsum tulang semua sudah pecah keluar. So itu purin semua adalah atas tu. So kalau you nak kurangkan, you boleh angkat keluar lah itu yang putih-putih yang terapung tu you angkat keluar. Okay, so dia akan kurangkan uh, purine. Okay, tapi kalau untuk orang yang memang sudah sakit gout, memang kita tak pagi minum sup terus. Tak boleh minum sup tulang. Sama juga macam ikan bilis. Sebab ikan bilis kan, bila kita masak sup kan, jarang orang buka itu, buang itu kepala, betul tak? Memang masak sup ikan bilis memang kita campak je kan. Kita sekali dengan tulang dia, kepala dia campak, kita nak masuk rebus itu ikan bilis kan. That's why dalam ikan bilis ada kepala, ada tulang. You imagine semua itu sel yang tinggi. So bila you masak tu, seluruh sup tu memang tinggi purin. Boleh faham? Okay, Q-box kan. Yang keempat tinggi purin punya makanan adalah cendawan. Okay, so cendawan dia punya purin kat mana? Dia kat ini payung. So you tengok cendawan kan, kat payung dia ada banyak tempat duduk tau. Ini tempat duduk dia. Sel-sel, dia punya pores. Okay, itu sel-sel dia punya itu pores dia duduk kat payung sini. So semua sini adalah sel yang tinggi. So purin memang sangat tinggi kat kepala payung dia. So kalau you jenis orang sakit gout, tapi you nak sangat makan cendawan. Apa cendawan you boleh makan? You boleh cuba makan ini, king oyster. Sebab apa? Sebab you boleh potong kan dia punya payung dia. So boleh kurangkan lah dia punya purine, kurangkan sel dia. Boleh faham tak sini? Okay kalau you memang betul-betul sakit gout punya orang, you kurangkan lah. Dan pilih cendawan yang sesuai. Okay? Lepas tu yang kelima, apa makanan yang tinggi purine adalah alkohol. Okay, untuk orang-orang yang non-Muslim yang minum alkohol, okay, sebab bila kita nak membuat alkohol tu, kita letak yeast kan. Yeast itu memang dia sangat tinggi purine. Okay, lepas tu ada tak geng-geng yang suka minum ini minuman berbola? Teh-teh yang shake-shake punya kat luar tu. Lepas tu bila kita pergi coffee shop, kan kita order latte, kita order ice latte ataupun ice cappuccino. Lepas tu kan dia kan tak manis kan. Lepas tu itu staff tanya, nak campur tak gula? Kalau you cakap yes, dia akan tekan itu corn syrup dalam cecair yang warna putih tu. Dia tekan, tekan, tekan tambah gula bagi you. Itu corn syrup. Itu memang jahanam. Okay, itu gula putih, warna putih tu memang jahanam. Kenapa? Sebab itu benda yang gula itu memang gula yang sangat sangat tak bagus punya. Dia boleh menyebabkan kita punya hati organ hati kita jadi banyak penyakit. Jadi keradangan, jadi lemak tinggi, jadi tak sihat. Sebenarnya ramai orang tak tahu bila kita minum minuman, contohnya minuman buah-buahan yang kita beli kotak-kotak tu, kotak-kotak ke tin-tin ke, jus, orange juice, apple juice, semua tu kan. Semua tu sebenarnya dalam dia ada banyak sangat corn syrup, gula, gula yang sangat tinggi. Sebenarnya itu yang menyebabkan kita punya hati rosak. That's why sejak saya tahu benda ni kan, saya langsung tak minum air gula yang termasuk yang jus buah-buahan yang jual di market 7-Eleven ke mana-mana you tengok jus buah-buahan ke air tebu air lychee air kotak semua tu saya tak minum punya. Langsung tak sentuh. Sebab saya tahu ini corn syrup memang jahanam. Kalau you punya hati rosak, you banyak masalah datang. You punya berat badan akan naik, spare tayar, lemak jadi tinggi, kolesterol tinggi, gout pun datang, semua datang. So jangan ambil. Itu benda yang betul-betul jahanam. Okay? So termasuk ini semua. Ini
So kalau minum kopi, ambillah kopi kosong. Latte, ais latte kosong punya. Okay? Jangan ambil gula. Itu lebih bagus. Okay, boleh ke boleh? Siapa rasa okay? So that's why saya langsung tak minum buah-buahan punya jus. Semua saya tak minum. Kecuali saya blend sendiri. Kalau blend sendiri pun, jangan buang itu fiber. Kalau you buang itu fiber, you punya hati pun akan jadi tak sihat. You mesti minum jus buah-buahan bersama dengan serat dia. Kalau you buang itu serat, you punya badan gula akan jadi sut tinggi punya. Lepas tu you punya hati akan rosak. Okay, mesti makan sekali. Paling bagus makan buah sekali. So that's why rumah saya sangat jarang blend minuman. Tak ada punya. Makan buah lebih bagus. Okay, so I mau tanya you guys. Okay, satu soalan yang sangat penting. You guys rasakan telur tinggi tak purin? Sebab tadi I tengok ada orang kata uh, tinggi apa kalau sakit gout tak boleh makan telur kan. So you guys rasakan telur boleh dimakan tak bila kita ada sakit gout? Cuba tulis boleh atau tak boleh. Boleh atau tak boleh. Sebenarnya brown sugar ataupun white sugar semua adalah golongan sugar. So you kena tahu kita satu hari kena makan berapa gram punya sugar adalah tahap selamat. Di dunia ini semua jasad dilahirkan dia ada sebab dia. Dia ada kebaikan dia. Cuma kita kena jaga kuantiti. Gula adalah satu makanan yang bagus. Dia bagi kita tenaga. Tetapi kalau kita makan banyak, dia akan jadi apa? Jadi tak sihat, betul tak? So jaga kuantiti. Okay. So, telur boleh makan tak? Telur tadi kan kita cakap bila kita masuk mulut tu dia rasa macam sebuk-sebuk, betul tak? Ada orang sudah fikir, oh telur mesti tak boleh makan sebab telur kuning ni bila kita masuk mulut kan dia macam sebuk-sebuk macam itu hati lembu, betul tak? Kan? Tapi sebenarnya telur ni dia ada satu sel je. Satu biji telur satu sel je. So dia punya purine sangat rendah. So boleh dimakan. Okay, boleh dimakan. Selamat dimakan kalau ada sakit gout. Okay. So, ada orang ramai tanya kan, uric acid ni dia boleh datang dari keturunan ke tak? Jawapan dia adalah ya, dia berkait rapat dengan genetik kita. That's why kalau you ada family yang ada sakit gout, you punya percentage untuk kena gout tu sangat tinggi. Okay. Sebab apa? Sebab orang yang dia sakit gout ni, dia mungkin bukan daripada makanan tau. Mungkin dia sudah sangat jaga. Ada tak? Pernah jumpa orang semua makanan pun dia jaga. Tapi masih lagi sakit gout punya. Ada tak? Kesian kan? Dia memang sudah pantang loh. Ais, telur, apa cendawan, kacang, seafood, semua dia pantang. Tapi masih lagi sakit gout. Ingat tak? Tadi Bel sebutkan, 2/3 daripada purine adalah hasil daripada badan kita. That's why orang itu semula jadi genetik dia, memang dia menghasilkan banyak sangat purine. So that's why acid uric dia akan jadi sangat tinggi. So that's why ini memang takdir lah. So that's why you kena tingkatkan metabolisme badan you untuk singkirkan. Okay? Itu acid uric. Memang ini takdir. Okay? So ramai orang you tengok kan, biasanya sakit gout ni dia memang banyak daripada golongan yang lelaki. Setuju? I nak tanya sini kan, berapa orang sekarang? 500 lebih orang I nak tanya, ada tak perempuan yang sakit gout? Kalau anda perempuan yang sakit gout, bagi saya satu. Kalau anda lelaki yang sakit gout, bagi saya dua. Saya nak tengok lelaki ramai ke perempuan ramai. Kalau anda perempuan yang sakit gout, bagi satu. Lelaki yang sakit gout, bagi saya dua. Anda tengok sekarang saya tengok dua lebih ramai. Lagi dua. Ataupun family you, suami you, saudara you, nampak? You tengok yang sakit gout lelaki yang ramai. Nampak tak? Maknanya ini statistik memang betul punya. Bukan tipu punya. Sebab kenapa lelaki yang ramai? Sebab lelaki mengandungi hormon. Hormon yang lebih yang boleh mencenderungkan sakit gout. Ini memang takdir Tuhan lah. Tak boleh nak buat apa. Okay? So that's why you memang kena tingkatkan pembuangan acid uric tu.
Biasanya kalau perempuan dia sakit gout, dia bukan sakit gout, mungkin dia sakit arthritis, sakit sendi, arthritis rheumatoid. Okay, kebanyakan perempuan adalah sakit sendi arthritis. Okay, so sekarang lagi penting, kita sudah tahu apa makanan yang tinggi uric acid, betul tak? Ada orang yang sebab keturunan. So sekarang kita kena tahu macam mana kita nak mencegah ataupun kita nak kurangkan acid uric. Okay, so tadi kita dah tahulah, okay, apa makanan yang tinggi purine. So kita kena kurangkan, kurangkan pemakanan yang tinggi uric acid ni, tinggi purine punya. Okay, so boleh ambil gambar, okay, dan bagi kawan-kawan, share ke kawan-kawan, okay, makanan yang boleh tinggi purine. Okay, lepas tu yang kedua, apa yang kita boleh buat? Tadi kita cakap kan, kita nak singkirkan dia, betul tak? So kita kena pastikan air kosong dalam badan kita cukup. Anda minum punya air cukup ke tak cukup? Bukan semua orang satu hari 2 liter tau. Bukan. Dia bergantung kepada berat badan kita. Okay? So, Anda boleh buka handphone punya calculator. You punya berat badan berapa sekarang? Kalau berat badan you 50, you darab 33. You akan dapat satu jawapan. Okay? Jadi berapa? So, sekarang you kira. Kalau you 67, you darab 33. So, you akan dapat satu jawapan. Kalau 60 darab 33, you dapat 1980. So, you maknanya you satu hari at least 2 liter punya air. Kalau you berat 70, lagi banyak air kosong you perlu. Okay? So lagi banyak air kosong you perlu. So that's why you kena kira you perlu berapa. Kalau you jenis orang yang suka makan benda yang panas, macam biskut ataupun makanan goreng-goreng. Hari ini you sudah makan pisang goreng. So you kena tambah 500 ml lagi. Supaya badan you boleh uh, sejukkan. Supaya badan you tak panas. Nampak tak? Okay, nampak tak? Haslinda perlu 3.2 liter. Nampak? Okay. So, nampak tak? Kena betul. Okay. Yang ketiga, apa kita boleh buat? Kita kena buat senaman ringan yang patut. Supaya badan kita metabolisme lagi bagus untuk singkirkan uric acid yang berlebihan tu. Dia boleh membantu. Okay. So, senaman ni you tak semestinya kena pergi jogging 1 jam ataupun naik bukit. Ada orang dia jenis tak pernah senaman tau. Tiba-tiba dia pergi senaman naik bukit 1 jam sampai mau pengsan. Itu tak boleh. Okay, itu tak nampak slide. Ada orang kacau slide saya ke? Boleh tak? Nampak tak slide saya? Siapa yang share video? Okay, saya stop dulu. Okay. Siapa yang comel ni? Share slide ni. Ada tak? Siapa-siapa boleh bantu I? Tak apa, saya share semula ya. Sabar je lah kan. Okay. Biasalah kan. Ada orang tertekan ke apa kan. Okay, bell share semula. You guys tengok boleh nampak tak slide saya sekarang? Kalau boleh bagi bell 1. Boleh nampak? Okay, thank you semua yang feedback. Thank you tau. Okay. So, you tengok kan, kita kena senaman ikut kita punya kebolehan. Kalau you jenis orang yang tak pernah bersenam, tiba-tiba you kata, oh, I nak bersenam sebab nak sihat, betul tak? Memang patut kita bersenam. You boleh mula dengan senaman ringan. Contohnya, you berjalan 30 minit satu hari. Betul tak? Hari ni 20 minit, esok 30 minit. Semakin bertambah. Jangan terus pergi buat, senaman yang hardcore, nanti you pengsan, tak boleh. Okay? So, senaman sangat penting. Okay. Lepas tu yang keempat adalah boleh menggunakan suplemen yang sesuai. Okay. Suplemen yang sesuai dia boleh bantu tingkatkan metabolisme badan kita. Okay. Bukan semua suplemen you sesuai. Bukan semua suplemen you perlu. Bukan setiap orang perlu banyak suplemen. Tak. Kita kena pilih apa yang you perlu. Okay. Macam Bell ni kan. You nampak Bell dulu memang macam MC cakap kan. Saya dulu memang ada eczema yang kronik tau. Yang memang kronik, you tengok. Saya memang sampai sampu steroid dan saya makan steroid. Saya memang makan steroid. Lepas tu saya kena makan antibiotik. Okay. Untuk mengawal saya punya eczema. Kalau saya berhenti ubat, dia datang lagi. So eczema saya memang seluruh badan. Bukan saja muka, tetapi badan saya pun macam ni, eczema. Dahsyat tak? Siapa rasa dahsyat punya?
Takut kan bila you tengok macam ni. Saya pun tak berani nak keluar rumah tau macam ni. Duduk rumah je saya. Sebab apa? Sebab macam ini. Takut nak jumpa orang. Betul tak? Kan? Tapi sebab kan saya memang sangat yakin dan setia dengan produk Forever ni kan. Saya mula ikhtiar dan juga jaga pemakanan saya. Okay? So lama-lama you tengok saya pun boleh kembali kepada kulit yang sihat sehingga hari ini. Sudah lebih 10 tahun, saya langsung tak ada ambil ubat steroid dan juga ubat eczema. Satu biji pun saya tak ambil. Semua saya hanya ikhtiar dengan produk Forever. Samping tu, you tengok badan saya dulu bulat, betul tak? Kan, bulat sangat. Bila kita jaga pemakanan, diet, lepas tu kita buat detox selalu kan? Lama-lama saya pun bukan sengaja nak kurus tau. Tiba-tiba saya tengok balik gambar saya dulu rupanya dulu saya bulat. Tapi tak ada orang panggil cakap dengan I, Bel ni you sudah bulat. Tak ada pun. Sehingga suami saya pun tak pernah cakap saya gemuk tau. Bila saya tengok balik gambar ni, baru saya perasan rupanya dulu saya gemuk. Okay, baru saya sedar diri. Sekarang nasib baik sudah kurus. Nampak ada shape sikit kan. Dengan umur 40 lebih dah. Tapi kita punya metabolisme masih lagi comel. So nak tak macam ni? Nak kan? Okay, so that's why kena jaga. So inilah suplemen yang saya amalkan semasa saya eczema. Luaran dengan dalaman. Saya memang makan banyak. Saya habiskan semua duit gaji saya. Semua duit gaji saya habiskan, saya beli suplemen. Sebab saya sudah tahu, okay, kesihatan tu number one. Kalau kita tak sihat, kita kaya macam mana pun tak guna. Betul tak? Kita habiskan duit, kita sihat. So, dengan segitiga kesihatan ini, cara pemakanan yang betul, kita ambil suplemen macam ini. Sekarang saya tak perlu ambil banyak suplemen pun, ambil sekadar perlu saja, sudah boleh maintain sihat. Nak tahu tak macam mana? Nak kan? Nak tahu tak? Siapa nak tahu? Saya guna apa? Saya guna yang semua ni. Okay? So you boleh tanya kawan yang jemput you datang. Apa yang patut ambil eczema? Sebab setiap orang punya eczema level dia lain. Ada yang kronik macam saya ni kronik. That's why saya ambil memang banyak. Okay? Ada orang yang tak kronik, sikit-sikit saja. Dia boleh ambil yang sepatutnya. Okay? So kenapa Bel memilih Forever? Ada sebab tahu. Bukan saya tengok testimoni, saya percaya tak. Kita di manusia, kita sekarang paling takut apa? Scammer, betul tak? So, kita kena kaji dulu. Bukan saja kita kaji bisnes, kita nak makan suplemen pun, kita kena kaji. Kita jangan, tengok testimoni 1, 2, 3, dan kita percaya. Jangan. Kita kena kaji. So, Forever Living saya pilih dan saya amalkan lebih daripada 15 tahun. Sebab apa? Sebab saya kaji. Okay? Yang pertama saya nampak adalah aloe vera. Aloe vera kita tahu semula jadi punya produk. Memang bagus, betul tak? Dan Forever Living dia adalah number one di dunia. Dia sendiri ada ladang. Dia proses sendiri dan dia edarkan ke seluruh dunia sendiri. Dan yang paling best adalah dia 100% organik. Dia sudah dapat sijil organik seluruh dunia. Diiktiraf dia. Dan you tengok dia punya baja daripada kambing punya hasil perkumuhan. Nampak tak? Okay? So inilah sebab. Dan Bel sendiri pun pernah pergi ke kilang tengok sendiri cara dia hasilkan produk. Memang kita rasa sangat yakin. Itu sebablah Bel mula minum aloe vera ni sampai hari ini. Okay? Nampak tak? Dia hasilkan aloe vera tu kat kilang, foto dia buat sendiri, ladang semua sendiri. Proses semua sendiri, QA semua sendiri. Betul tak? Lepas tu, selain aloe vera, dia juga merupakan syarikat penternak lebah terbesar di dunia. So, dia punya Robson Bee Products tempat ternak ni lebih 200 tahun sejarah. Kalau kita nak makan, kena makan yang terbaik. Betul tak? Kan? Kena pilih yang terbaik, terbesar. Jangan pilih yang kedua besar, kena pilih yang terbesar. Okay, yang kedua, syarikat ini sudah lama, 47 tahun. Dia sudah cukup stabil, sudah 160 buah negara ada produk ini. So, kalau satu produk yang memang bagus, baru dia boleh pergi seluruh dunia international.
kan? Dan begitu lama. Kalau produk tu Jahanam punya, 1 tahun, 2 tahun, itu produk sudah hilang. Tapi ini lama. Yang ketiga, Forever Living, dia pilih aloe vera barbadensis Miller, pakai lidah buaya yang paling berkualiti. Nutrisi yang paling tinggi untuk kita. Kita punya rumah tanam punya, kita tak tahu apa pakai tau. Ada 200 jenis pakai di dunia. Yang kita tanam di rumah, kita tak tahu. Tapi Forever Living punya adalah pakai yang terbaik. Yang keempat, Forever Living satu-satu syarikat yang ada satu teknologi dan juga hak cipta milik. Okay? Dia boleh buang ini imodin yang warna kuning yang ada toksik punya. Okay? Dia masuk dalam ini mesin, dia buang. Kita minum selamat. Di luar sana ada teknologi ini. Hanya satu di dunia ada Forever Living saja. Okay? Dan dia juga ada 100% patent penstabilan. Ini patent sudah dikaji 25 tahun. Maknanya, you buka saja aloe vera tu, you minum kan. Dia punya khasiat sama ke fresh dia, ke fresh. Dia punya freshness 99.875%. Sama macam tumbuhan di atas tanah aloe vera itu. So, kita minum, terus kita dapat khasiat yang paling tinggi. Okay? Yang kelima, dia ada sijil taraf dunia. Termasuk NSF. Ini adalah orang Olimpik kalau dia nak makan suplemen, dia bukan makan cincai-cincai tau. Dia mesti tengok itu suplemen ada tak NSF. Ada tak sijil-sijil iktiraf dunia. Kalau ada, baru dia makan. Dan kita ramai Olimpik punya itu, panggil apa? Peserta atlet memang amalkan produk Forever. Okay? Yang keenam, produk kita disyorkan oleh ramai doktor dan saintis. Okay? So, selamat bila kita nak amalkan bersama family. Yang ketujuh, kita ada testimoni tahap dunia tau. Termasuk nenek kembar paling tua di dunia dan juga kucing yang paling tua di dunia. Lepas tu inilah apa yang saya amalkan setiap So, hari. sebelum Siang, tidur, pagi, kita malam minum saya teh memang yang minum. kenyang. Okey. Sebelum tidur Good saya night, minum. guys. Sebelum keluar rumah saya minum. So saya sudah amalkan produk lebih 15 tahun. Sekarang sudah umur 40 lebih. So that's why you nak tak nanti you umur 50 kan, kawan you cakap, "Oh, you muka macam 40." Nak tak? Nak tak macam tu? Nak kan? So kalau nak, amalkan istiqomah. Bukan kata saya 1 hari 1 botol. Saya amalkan 7 hari. Lepas tu berhenti. Lepas tu 6 bulan kemudian datang lagi. Saya 1 hari 1 botol. Minum 7 hari berhenti lagi 6 bulan. Tidak. Ini bukan panggil istiqomah. Istiqomah maknanya setiap hari. Seperti kita baca doa. Bila kita baca doa setiap hari dan sembahyang, kalau kawan Muslim 5 kali sehari, betul tak? Chinese 2 kali sehari, betul tak? Ini kita panggil istiqomah. Baru dia akan datangkan hasil, dia akan berkat, betul tak? Ini panggil istiqomah. Bukan berhenti minum. Ingat-ingat baru minum, bukan every day. Pagi malam, masa yang sama. Okay, ini panggil istiqomah. Baru dia bagi kita hasil yang bagus. Okay, so now Bel akan share okay, apa produk yang orang gout perlu amalkan. Semua sudah ready belum? Pukul nota. Kalau dah ready bagi saya satu. Okay, apa produk orang gout yang patut amalkan, yang sesuai untuk orang gout? Dia tak perlu ambil semua produk Forever. Tak perlu. Hari ini saya ajar you jimat duit. Makan apa yang patut dan dia pasti berhasil. Saya ni memang berjimat duit punya. Okay, saya tak mau you bazir duit. Pergi makan collagen, makan apa-apa. Itu tak membantu. Okay, you makan patut punya. Benda yang pertama, orang yang sakit gout, dia mesti ambil makanan yang tinggi vitamin C. Okay, makanan yang tinggi vitamin C, okay, adalah apa? Kita kena ambil 3 mangkuk sayur sehari, 2 mangkuk buah-buahan setiap hari. Siapa boleh istiqomah macam ini? 3 mangkuk sayur, 2 mangkuk buah-buahan setiap hari. 3 plus 5, 2. Jadi 5 mangkuk sayur dan buah. Tidak ramai orang boleh. Itu sebab
kita setiap hari vitamin C memang tak cukup. Antioksidan memang dah tak tercukup. Sebab apa? Kita stres. Kita banyak fikir. Kita banyak keluar rumah. Kita banyak sangat makan makanan yang goreng-goreng. Betul tak? Badan kita sudah keradangan. Itu sebab you sakit sendi. Itu sebab kenapa kulit jadi tak collagen. Tak anjar. Sudah jatuh. Betul tak? Itu sebab kenapa orang ada masalah jeragat. Ada masalah lemak. Ada sakit sendi. Sebab apa? Antioksidan tak cukup. Badan sudah banyak keradangan. So, vitamin C dia boleh membantu kurangkan radang dan juga sensitif. Okay? So, dalam produk Forever, apa yang tinggi vitamin C ataupun antioksidan? Iaitu aloe vera. Okay? Dalam aloe vera, dia ada banyak sangat khasiat. Oh, yang paling best punya adalah dia memang tinggi antioksidan punya components. So, that's why aloe vera, you wajib minum. Dia boleh membantu untuk masalah perut, gout, gut kita. Lepas tu, nectar berry ni, dia sudah campur aloe vera, apple dan juga cranberry. So, ini tiga-tiga bila dia bergabungkan, dia boleh membantu untuk meningkatkan pembuangan air kencing. That's why orang yang sakit gout punya tinggi uric acid di buah pinggang kan, dia nak singkirkan keluar. So kalau you masa sakit sendi, you minum ini nectar berry banyak-banyak, kasih dia kencing keluar. Nampak tak? Dia sangat membantu untuk sakit gout dan juga elakkan batu karang di buah pinggang. Orang yang sakit gout ni dia senang kena batu buah pinggang tau. Sebab uric acid dia terlalu tinggi. Dia akan pergi ke buah pinggang, dia jadi batu. Campur air minum. Okay? Jangan lupa shake-shake. Okay? Produk yang kedua tinggi vitamin C adalah kita punya absorbency. Absorbency kita memang sangat best. Sebab apa? Pertama, satu botol dia sudah 100 biji. Yang kedua, harga dia sangat murah. Saya memang jenis yang sangat jimat tu ya. So you dengar saya cakap sudah betul. Okay? Benda yang murah saya akan share ke you. Okay? So dalam absorbency kita, dia bukan saja absorbency tau. Dia ada vitamin C, dia ada oats kat dalam, dia ada ini bioflavonoids. Okay, lepas tu dia ada papaya powder dan juga dia ada madu kat dalam. So bila dia bergabung macam ini kan, dia boleh membantu badan penyerapan yang maksimum tetapi dia lepaskan dengan sangat slow. So dia boleh dalam badan kita at least 3 hingga 4 jam. Tetapi kalau vitamin C kat luar kan, you makan sebiji dia tak ada oats punya. Bila kita berpeluh, kita kencing kan, 1 jam, 2 jam, itu vitamin C sudah hilang. Hilang daripada badan. Okay? So that's why ini absorbency you boleh kemam satu hari 4 biji, 6 biji pun tak apa. Dia boleh bagi you vitamin C yang sangat best. Okay? Lepas tu, produk yang kedua adalah apa? Adalah vitamin B complex. Okay, orang yang sakit gout, you kena ambil B complex. Sebab apa? Dia boleh tingkatkan metabolisme. B complex ni dia ada 8 jenis tau. Okay. 8 jenis ini satu B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 dan B12. Okay. Kalau di luar sana kadang-kadang you beli kan suplemen kan. Dia tulis apa? Ini ialah B12. Ataupun doktor cakap you makan ini B9 kan untuk orang yang mengandung, betul tak? Tetapi I bagi tahu you kena makan B complex. Dalam kita punya Forever kan, apa B complex yang sangat lengkap. Okay, Bel sudah buat jadual yang senang you rujuk. Okay, kalau hari ini you makan apa-apa saja, madu ke, pollen ke, royal jelly ke, Forever Life, dalam dia sudah ada kompleks B complex 8 jenis tu dia sudah full. Okay, kalau hari ini you ada sakit gout, you amalkan royal jelly yang tinggi. Sebab apa? Sebab dalam royal jelly ni dia ada vitamin B5 yang agak tinggi. Okay, so dia boleh membantu mencairkan kristal. You punya gout punya kristal dia boleh cairkan. Okay, dan dia singkir keluar balik ke buah pinggang dan dia kencing keluar. Okay, ingat tak royal jelly ni? Okay, so B5 yang tinggi. Okay, so komponen yang ketiga kita boleh amalkan adalah kalsium. Okay, kalsium ni dia bersifat alkaline. Okay, that's why dia boleh membantu meneutralkan air kencing yang asid urik. Asid urik kan dia bersifat asid, betul tak? So dia boleh bantu neutralkan kita punya air kencing. Okay,
So kalsium memang kalau you ikut usia kan, macam kita sekarang usia 40 lebih, kita kena satu hari at least 1000 mg satu hari. Okay? Ramai orang kata, oh Bel, saya ada minum susu. Betul tak? Betul. Susu memang ada kalsium. Tetapi you tahu tak, kalau you nak dapat 1000 mg punya kalsium, you kena minum 1 liter punya susu satu hari. Siapa di sini boleh minum 1 liter punya susu satu hari? Bagi saya. Kalau yang tak boleh, tulis tak boleh. Sampai berbuih mulut minum susu 1 liter. Tak sanggup kan? So, senang cerita, kita amalkan Calcium Forever. Sebab dalam Calcium Forever, dia ada 3 jenis kalsium. Oh, dan dia memang sangat bagus. Kombinasi ini, dia boleh membantu penyerapan kalsium yang maksimum. Okay, so you boleh amalkan 2 biji 2 kali. So you boleh dapat 800 mg punya kalsium. Yang 200 lagi tu you boleh dapat daripada makanan. Contohnya kita makan susu, ikan, daging, apa lagi cheese, kan, telur. Dalam tu dia ada kalsium juga daripada pemakanan kita. Okay, so komponen yang keempat, orang yang ada masalah gout mesti ambil lemak. Lemak ni dia boleh membantu anti radang dan boleh membantu baiki balik tisu kita. Okay? So, omega 3, DHA dan EPA adalah lemak tepu yang badan kita perlu tapi tak boleh hasilkan sendiri. That's why kita perlu ambil daripada makanan kita. Okay? So, apa makanan yang kita boleh ambil selain daripada minyak zaitun yang kita boleh makan? Kita boleh amalkan omega 3 plus. Sebab apa? Sebab dalam omega 3 plus forever ni dia sudah bergabung sekali dengan minyak ikan dan juga minyak zaitun sekali. Omega 3 dan juga omega 9. Lepas tu dia ada vitamin E yang boleh membantu anti radang, anti penuaan juga. Okay? Lepas tu dia punya EPA dan DHA adalah nisbah yang terbaik tau. Yang paling bagus EPA DHA 1:1. So bila you makan kan, senang ditelan sebab dia sangat kecil kan sekarang kan. Budak kecil pun boleh telan. Tak ada bau hangil. Okay, so ini memang sumber ikan daripada kutub utara yang memang tak ada pencemaran punya tempat. Okay. Kalau orang yang ada sakit gout, memang you kena ambil yang ini. Sebab dalam ini dia tak ada purine. Dia memang ekstrak minyak saja. So kalau sakit gout, you nak anti radang, you wajib ambil omega 3 plus. Okay? So that's why Forever punya omega adalah diiktiraf oleh Papa of Omega 3 tau, Dr. John Delbert. Dia datang ke Forever punya rally kan untuk istiharkan ini adalah formula yang terbaik di dunia. Okay? So, komponen yang kelima, you boleh amalkan apabila you ada sakit gout. Ada tak orang yang suka minum kopi punya? Kalau suka minum kopi, bagi saya 1. Yang tak suka kopi, bagi saya 2. Okay. So, kopi sebenarnya dia boleh membantu juga untuk metabolisme dan juga untuk alkaline. Bukan dia untuk anti radang lah. Kopi ni dia dalam kopi dia ada minyak tau. Dia boleh membantu anti radang. Tetapi you kena pilih kopi yang betul. Bukan kopi yang macam ni. Yang kita pergi ke kedai kedai lalat kedai mamak kan, minum kopi daripada ini. Panggil apa ini? Panggil bag apa? Bag kopi ni. Ada tak yang suka minum kopi Nanyang? Yang kedai makan mamak punya kan? Bukan itu. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Itu tak bagus tau. Yang bagus punya kopi adalah macam Americano, latte, yang kopi barat yang kita sekarang guna mesin punya. Ada tak geng-geng Zeus ke Starbucks ke apa lagi Coffee Bean ada. Yang guna mesin punya. Yang guna mesin lepas tu ekstrak keluar macam ni punya. Faham tak? Yang ini kopi barat kita panggil. Ini dia ekstrak daripada kopi, biji kopi. Dia kasih hancur jadi serbuk. Lepas tu dia masukkan air panas dia. Lepas tu kopi tu cair keluar. Lepas tu you nak tambah susu, you tambah lah jadi latte. Kalau you tak nak susu, dia jadi Americano. Faham tak? Barista. Yes. Oh, susahnya aku nak sebut barista. Thank you, Nor Intan. Kopi barista. Kopi inilah yang boleh kasih kita sehat.
Faham ah? Ini memang kopi yang sihat. Tapi bukan suruh you satu hari 10 cawan lah. Bukan hanya satu hari satu cawan dah cukup. Okay, dah bantu kita sihat. Okay, kalau you tak suka kopi, you boleh amalkan teh merah ataupun teh hijau, green tea pun boleh. Okay, so ini bantu kita untuk sihat dan juga elakkan sakit gout kronik. Okay, so bila kita sakit kronik bila sakit gout kan, apa kita boleh buat? Selain daripada dalaman, luaran pun kita boleh guna produk Forever tau. Kalau you masa sakit, dalam masa 24 jam dia mula sakit tu, you kena mampak dengan air sejuk. Okay, kat tempat tu. Slow-slow you buat macam tu. Sejuk-sejuk punya ais kan. You letak kat beg ais kan. You macam ni, mampak dia. Slow-slow macam tu. Okay, kalau sudah lebih 24 jam masih lagi sakit, you kena mampak dengan panas. Sekitar tempat yang sakit tu. Sekitar dia supaya bantu peredaran darah. Okay, faham tak? So kalau produk Forever you boleh ambil MSM gel dan juga massage lotion. Okay, dia boleh bantu sangat untuk kurangkan sakit radang. Bila you sakit, you keluarkan MSM gel, you sapu kat tempat yang sakit tu tebal-tebal, kasih dia menyerap. Sudah siap, you boleh campur dengan massage lotion. Dia sangat membantu. Okay, kat sini ada satu testimoni yang sangat power tau. Okay, nama dia Joanne. So suami dia yang ada sakit gout yang kronik lah. So ini memang dalam bahasa Cina. So Bel akan translate sikit lah. You boleh dengar. Okay, so ini Joanne dia punya suami memang sakit gout sudah banyak tahun dah, kronik punya. Okay, you boleh tengok dia punya jari semua tu memang sangat teruk punya. You tengok, nampak tak? Dia memang sudah crystallize itu biji. Biji-biji semua jadi batu kat sendi dia. Sampai dia punya jari memang tak boleh bengkok punya. Even dia tak boleh ambil chopstick. Tapi wife dia sangat sabar tau. Setiap hari jaga dia, dia guna MSM gel campur dengan ini massage lotion. Massage, setiap hari massage. Apa berlaku tau? Dia punya jari sudah boleh bergerak. Sekarang boleh gerak, boleh pegang chopstick. Best tak? Macam tu, best kan? Lepas tu kan, dia memang bertongkat tau. Sekarang kena bertongkat, selalu sakit belakang punya. Penat selalu. Tak boleh nak buat kerja. Asyik duduk, berbaring je. Okay? Memang kesian. You tengok sekarang dia amalkan Nectar, Omega 3, Royal Jelly dan Propolis Cream. Propolis yang makan tu kan. You tengok dia punya jari semua tu kan. Dia jadi semakin sihat. Dia bukan saja tangan yang ada ni kan. Kaki dia pun. Ini sudah after tau. Sebelum ni lagi teruk. Ini sudah surut banyak. Nampak tak? Crystallize dia. Tak boleh jalan. Sekarang sudah boleh jalan. Buat kerja sikit-sikit. Nampak tak? So that's why sangat powerful bila kita mula istiqomah. Masa dia makan 2 minggu tu memang sakit. Dia tahan lah. Dia tahan. After 2 weeks dia sudah rasa. Badan dia sudah rasa sangat best. Boleh berjalan, boleh buat kerja, energi sudah lain, tangan sudah boleh gerak. Best tak macam ni? Best kan? Kan? So, that's why kena share kepada orang. Okay? So, apa yang dia amalkan adalah ikut segitiga kesihatan. Ini adalah set untuk orang yang tinggi uric acid ataupun gout. So, you boleh amalkan aloe vera gel yang kuning ataupun nectar berry. Dia bantu untuk singkirkan kencing lebih banyak. Lepas tu, royal jelly dia bantu untuk lembutkan kristal tu. Okay, lepas tu omega 3 of course dia untuk anti radang dan untuk peredaran darah dan juga antioksidan absorbensi kita. Nampak? So kalsium adalah ekstra. Kalau you memang boleh dapat kalsium dari Singapura, itu adalah terbaik lah. Okay? So ini adalah set yang sesuai lah untuk orang yang sakit gout apik. Ini satu set macam ni. So kalau anda memang sudah member, you boleh enjoy lah benefit sebagai seorang member 5%. Kalau you VIP murah 400 lebih. Nampak? So kalau you beli sekarang masih lagi boleh enjoy 31 Mei punya promotion. Kalau you ambilkan set ini RM600, sudah free satu massage lotion. Nampak? So you boleh urut-urut sapu kat tempat yang sakit gout, sakit sendi. Okay ke? Okay. Siapa rasa best? Jika ambil nektar tak perlu ambil yang kuning. You boleh selang-seling. Habis nektar, ambil aloe gel.
Habis aloe kuning, ambil nektar. Selang-seli macam tu. Okay? So ini pun salah seorang sakit gout juga. Okay, kita dengar Cikgu Syah punya sharing. Saya nak kenalkan diri dulu. Nama saya Cikgu Syah. Berasal dari Kuantan. Saya terkena gout ni, seingat saya lah, pada tahun 2011. Tongkat tu saya pakai satu je lah, untuk membantu saya berjalan masa tu. Sebab sakit nak pijak. Bukan tak boleh berjalan, sebelah kaki tu dia macam bengkak tau. Ni tempat bengkak tu, doktor tu tekan, dia lepas tangan, berlubang. Lepas tu buatlah mereka check up, ambil air kencing, darah apa semua kan. Cuma ambil painkiller tu je. Painkiller. Tapi itulah, dia masih lagi sakit lah. Kalau time sakit tu, tak boleh pakai kasut, saya pakai slipper je. Pergi kerja pakai slipper kan, mengajar pakai slipper masa tu. Kalau daging ni banyak lah kan, daging lembu, daging kambing, memang favourite lah tu. Sebab saya ni kalau ada lauk, saya akan pilih daging dulu, barulah nak mesti nak ada kicap. Siapa kat sini suka makan kicap? Kicap tu kan daripada kacang kan. Sebab saya ni favourite kacang lah. Saya suka kacang rebus tu tau. Kacang umur masa tu muda lagi lah. Saya rasa 30 lah, awal 30. So maknanya kat sini bukan faktor umur, faktor makanan. Saya diberitahu oleh Cikgu Ayu dalam Forever Living ada set untuk gout. Ini dia, Forever Aloe Berry Nectar. Inilah minuman saya, RTC, minyak ikan, minyak zaitun. Forever Royal Jelly, menyingkirkan kristal kan. Kalau time sakit tu memang kena banyak minum air putih. Sebab set gout ni, bila kita dah amalkan Aloe Berry Nectar, Royal Jelly RTC ni, dia akan membantu kita membuang, reducekan uric acid itu melalui air kencing, dan juga kita buang najis lah, dan juga berpeluh. Dan Alhamdulillah, setelah saya amalkan set gout tu, tak silap saya lah, dalam 3 hari saya makan set gout tu, saya dah boleh berjalan. Sebab sebelum ni, kalau kena gout memang tak boleh berjalan langsung. Saya hanya terbaring sahaja, terbaring. Kalau nak pergi ke toilet, saya perlu mengesok. Kita gerakkan punggung tu. Ni saya buat sikit lah demo. Mengesok sampai bilik air. Seksa weh. Nampak tak seksa weh kan? Sakit gout punya orang je lah tahu kan macam mana laju dia bercakap kan. Okay, so nampak tak? Cikgu Syah ni dulu memang bertongkat, jalan pun susah tau. Hanya boleh pakai slipper. Tapi you tengok sekarang memang dia boleh main badminton dah dengan kita. Kalau orang sakit gout tahulah nak bersenam pun dah susah kan. Sekarang dah sihat, boleh main badminton dengan anak-anak. Boleh pergi jalan dengan sweetheart dia kan. Boleh pergi honeymoon kan. Kan pergi mana-mana senang berjalan. Okay, inilah kan. Lepas tu apa berlaku? Bila dah confident kan, yakin setia dengan produk, nampak tak? Cikgu Ayu dengan Cikgu Syah pun digelar MDM dalam kita punya grup BOI, nampak tak? Untung lebih juta dah sekarang ni. Nampak? So sihat tu first. Bila kita dah sihat, duit akan datang. Percaya tak? Kan? Betul kan? Bila sihat dah datang, kita akan jadi rezeki murah. Sebab kita akan berkongsi benda yang bermanfaat juga kepada kawan-kawan di luar sana. Itu yang menyebabkan rezeki bertambah. Kan? So that's why kena percaya. So untuk kawan-kawan yang hari ni, mungkin ada yang belum join lagi Forever Living, betul tak? Okay. Anda memang sangat bertuah. Sebab apa? Sebab hari ini you kenal dengan produk Forever Living ni kan. You mesti say thank you kepada orang yang jemput anda dengar Zoom malam ni. Okay. So kalau anda betul-betul nak jaga kesihatan, hari ni you boleh grab ini peluang. You join saja kan. Bayar RM90, you sudah boleh dapat satu botol aloe vera gel kita. Yang harga dia 116. Best ke best? Kan? Kan dapat free dah. Bila you sudah dapat sebotol ni, okay, anda akan jadi kita punya keahlian, okay, seumur hidup dan boleh enjoy 5% diskaun. Okay. So, kalau anda rasa memang rasa best sangat produk kita. Okay. Saya cadangkan, memang saya sangat yakin. You upgrade. Kalau anda memang sudah ahli hari ni. Kalau ada yang ahli tak? Kalau yang sudah ahli punya PC, boleh type PC dalam chat room tak? Okay. Kalau anda hari ni you upgrade, tak payah bayar RM2,000 pun. You hanya perlu pilih satu pack. Mana satu pack? 1, 2, 3, 4. You pilih satu yang you rasa, pack nombor 3 ni macam perkenan lah. Sebab dia banyak produk kita boleh mencuba, betul tak? Okay. Kalau you PC lagi, okay. Tahniah. Sebab anda hanya perlu bayar RM1,500. You hanya upgrade RM1,500. You sudah boleh enjoy 30% seumur hidup. Enjoy guna produk dengan murah dan you juga boleh
mula untuk berkongsi produk ini kepada kawan-kawan anda. Nampak tak? Okay, so inilah benefit bila anda sudah jadi member dan juga boleh upgrade jadi VIP kita seumur hidup. Okay ke? Okay. Okay, so menjaga memang lebih baik daripada kita merawat. So untuk kawan-kawan yang hari ini join, saya say thank you lah kepada anda semua. Bel harap juga apa yang Bel share malam ni adalah daripada pengalaman saya. Sepanjang 15 tahun saya membantu orang untuk sehat, untuk sendiri sehat. So Bel pun harap anda yang join malam ni boleh sehat bersama dengan Forever. Yang penting yakin dan setia, dan juga perkataan satu je saya nak you bawa balik. Apa tu? Istiqomah. Istiqomah satu yang penting. You jangan cakap hari ini minum, esok lupa. Tak boleh. You nak sehat, you nak kaya, you nak apa-apa rezeki, kita mesti istiqomah. Ingat setiap malam sebelum tidur minum aloe vera. Sebelum keluar kerja apa-apa minum aloe vera. Sebab bila kita minum aloe vera kan, warna dia apa? Warna dia kuning kan? Kuning-kuning dia sebenarnya bawa ong tau. Dia bawa rezeki tau. So sebelum kita keluar rumah, kita mau happy, kita mau rezeki, betul tak? Tengok benda yang ong-ong wah, sudah minum dan kita rezeki. Kita ada betul tak? Kita keluar, baru kita pergi jumpa orang, baru kita semangat, kita buat kerja, betul tak? Okay? So istiqomah tu sangat penting. Okay, so itu saja sharing daripada Bel. Kalau anda nak tengok balik recording, minta daripada you punya kawan yang jemput anda join malam ini. Okay, so itu saja sharing daripada Bel. Okay, so I kembali balik kepada MC saya. Thank you semua. Bye-bye. Alhamdulillah. Best ke best sangat sharing daripada Bel malam ni. Sangat-sangat best kan. Saya pun rasa macam teruja. Banyak ilmu baru yang kita dapat malam ni. Tapi yang penting sekali, dah dapat ilmu, dah dapat info, kita kena share, berkongsi. Dan tak lama lagi kita pun nak masuk bulan Raya Haji kan. Nanti banyaklah daging kita makan, betul tak? Jadi pandai makan, pandai buang. Sebenarnya kesihatan itu sangat mahal. Sangat mahal. Nak dibandingkan dengan produk sebenarnya. Produk kesihatan. Sebab apa? Bila dah sakit, macam saya dululah beberapa tahun sakit, banyak tempat yang kita pergi berubat, banyak kita habiskan duit. Bila dah kita sembuh hari ni, Alhamdulillah, orang kata dah masuk 16 tahun, dah 11 tahun ni, dah baik dengan masalah saya tu, banyak kita boleh spend duit kita sebenarnya. Jadi janganlah takut untuk ni, dan ilmu yang kita dapat malam ni, jangan simpan untuk kita saja, pastikan kita kongsi pada saudara mara kita yang ada masalah gout tadi. Mudah-mudahan dengan sebab kita menjadi orang kata ni amal baik untuk kita lah, insya-Allah. Jadi terima kasih sangat-sangat kepada MD Embel atas ilmu yang manfaat malam ni. Untuk anda semua yang masih orang kata sedia sampai akhir kelas, mudah-mudahan anda berjaya juga, insya-Allah. Okey, seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi lepas ni. Enjoy! Are you ready to record? Are you ready? BO International, kita ada ramai sangat circle-circle orang yang berjaya, yang bukan saja orang lama tapi orang baru. People or youngsters who like to explore in business, so this is the best platform because we go step by step and you can have the million mentor. Not only one, we have so many of them. Best sebab dia bantu kita orang daripada orang biasa boleh transform jadi kita yang nak jadi orang yang sangat hebat ke atau nak ubah hidup, dia akan bantu kita dengan ini 3 plan step by step. BO ada sistem, jadi daripada orang yang nothing masuk BO, dia akan jadi orang yang something dan jadi orang yang sangat hebat. Bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur yang sangat berjaya. So yang ikut follow sistem dan betul-betul kita ada nampak result. Just imagine macam mana seorang yang tak ada apa-apa ilmu dalam education tapi boleh buat sampai 7 figure a year. Bukan Kak Fida saja, tim Kak Fida pun pakai 93. Contoh macam Alphard, Bellfire, Mercedes-Benz, dan kalau you all nak tengok tadi tu, itu semua adalah kejayaan ataupun trofi kami semua. Kita menjemput Sifu dan Simo kita, Dato' Dr. Desmond Gong dan Datin Dr. Grace Chan. So hari ini Sifu sangat terharu, kenapa? Kerana kita masuk reborn kali ketiga. Dan Sifu dan Simo bukan 2 orang dan bukan StarCraft saja. Sifu ada apa?
Sipu ada seramai 28 pasangan MDM bersama Sipu hari ini. Come on, only 50%, halfway to go. You got 60%. Come on, faster, faster, faster. You amazing, faster. Yes. Go, 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 go. 1, 2, turun, 3. Yes. There you go, ladies and gentlemen. RM487,177 Itu dia. RM512,523 Yes. Emerald Income RM536,769 RM556,589 Kita dapat run bisnes ni dengan tanpa ragu-ragu sebab kita ada masa cukup untuk kita develop team untuk lebih berjaya lagi dan sama-sama berdiri di pentas dunia. BOI Group punya satu sistem yang sangat hebat yang boleh senang untuk diduplikasikan kepada yang lain. Kalau you ada sistem, you boleh senang tergelincir dan terus perbaiki sehingga mencapai kejayaan yang luar biasa. Itu dia tuan-tuan, RM560,688 dengan RM614,182.61. Yes. RM623,201. Tuan-tuan dan puan, RM800,599. Wah, ada gaya. Lagi. Yes. Itu dia tuan-tuan dan puan, RM1,6,731.跟着系统做，跟着脚步做，这就是成功的一个捷径。要找捷径呢，就是 BOI。 Dengan BOI, dengan ada sistem, mentor dan semangat sedia kawan circle yang sangat best, membuatkan kita juga dan juga rakan kongsi berubah 100%. So, thank you forever, thank you BOI International. To the best networking system in the world. Yes. So BOI International Group adalah kumpulan terbaik untuk menolong anda mengejar impian anda. Pasti anda berjaya di puncak dunia. See you at the top. Bye bye.